Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin, Raja Indrapura ditawan. Jom kita selami satu kisah dari abad ke-15 yang penuh dengan strategi, kehormatan dan taktik psikologi yang dipetik terus dari Sulalatus Salatin. Soalan ni, inilah yang menjadi teras cerita kita hari ini. Ini bukan sekadar pasal perang tau, tapi tentang seni mengurus kemenangan. Satu persoalan kepimpinan yang kalau kita fikir-fikir balik, masih relevan sampai sekarang. Jom kita gali sama-sama. Okey, cerita kita bermula dengan misi memburu Maharaja Dewasura Pemerintah Indrapura oleh Angkatan Perang Melaka di Bumi Pahang. Satu misi yang memerlukan lebih daripada sekadar kekuatan tentera semata-mata. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena kenal dulu watak-watak penting ni. Hulu Balang ni kira macam panglima perang lah, tulang belakang kekuatan tentera Kesultanan masa tu. Dan seorang Hulu Balang bernama Sri Bijadiraja, dialah yang akan jadi watak utama dalam penawanan ni. Kat sinilah kita nampak kebijaksanaan Sri Bijadiraja ni. Masa Hulu Balang lain kelam kabut, dia pula relax. Dia pilih untuk bersabar. Dengan cuma soal seorang wanita tempatan, dia dapat maklumat risikan yang paling tepat. Satu langkah yang sangat pintar dan jadi satu pengajaran penting. Kadang-kadang, akal dan strategi itu lebih tajam daripada mata pedang. Dan yang menariknya, lokasi penawanan raja ni rupa-rupanya meninggalkan kesan yang kekal sampai sekarang. Menurut sejarah Melayu, peristiwa inilah yang memberi nama kepada Batang Pahang dan seterusnya negeri Pahang itu sendiri. Sejarah betul-betul terukir di muka bumi kan? Okey, Maharaja Dewasura dah kena tangkap tapi apa jadi lepas tu? Ini yang tak dijangka langsung dan ia mendedahkan banyak perkara tentang adat dan psikologi perang zaman dulu. Pertarungan fizikal mungkin dah selesai tapi pertarungan minda baru je nak bermula. Cuba bayangkan, seorang raja musuh baru je ditawan. Logiknya, mesti kena rantai, kena pasung kan? Tapi tidak. Sejarah Melayu catat yang Sri Bijadiraja melayan baginda seperti adat raja juga. Ini bukan sekadar hormat, tapi satu strategi diplomasi yang sangat bijak. Dengan hormat status raja yang kalah, Melaka tak cipta musuh yang berdendam, sebaliknya buka jalan untuk masa depan. Jadi, perjalanan Maharaja Dewasura ke Melaka ni bukanlah macam banduan biasa tau. Ia satu proses yang rasmi yang berakhir dengan persembahan di hadapan Sultan Mansur Shah sendiri. Ini secara simboliknya mengesahkan penaklukan Pahang dan permulaan era baru di bawah kekuasaan Melaka. Setiap kemenangan mesti ada ganjarannya dan setiap kekalahan ada harganya. Sekarang, jom kita tengok apa hasil daripada kempen ketenteraan yang berjaya ni untuk kedua-dua pihak. Kejayaan Sri Bijadiraja memang diiktiraf dengan ganjaran yang sangat besar. Bukan setakat dapat kuasa memerintah wilayah yang baru ditakluk, tapi dia juga dianugerahkan simbol-simbol kebesaran macam nobat dan payung istiadat. Ini satu penghormatan yang luar biasa. Dan jangan main-main dengan anugerah nobat ni. Ia bukan sekadar muzik tau. Ia adalah lambang kedaulatan yang mutlak. Bila Sri Bijadiraja dapat nobat, ia menandakan status dia sekarang hampir setaraf dengan kerabat diraja. Satu anugerah yang sangat-sangat berprestij. Dan bagi pihak yang kalah pula, kekalahan tu datang dengan harga yang sangat jelas. Pahang diwajibkan bayar ufti tahunan sebanyak 7 kati emas kepada Melaka. Satu pengakuan yang terang-terang menunjukkan ketuanan Melaka. Ufti ni memang amalan biasa zaman tu. Ia bukan sekadar bayaran, tapi lebih kepada satu isyarat politik yang mengesahkan hubungan antara kuasa besar dengan negeri naungannya. Tapi cerita ni belum habis lagi, ada satu lagi babak yang sangat menarik. Walaupun dilayan dengan baik, status Maharaja Dewasura sebagai tawanan akan diuji dengan cara yang berbeza bila baginda diserahkan kepada penjaga yang baru, iaitu Sri Naradiraja. Ini memang satu keadaan yang agak pelik. Maharaja Dewasura sekarang secara rasminya seorang banduan, ditempatkan di hujung balai di mana semua orang boleh tengok. Tapi layanan diraja masih dikekalkan. Ini macam satu bentuk penjara psikologi. Baginda dihormati sebagai raja, tapi pada masa sama, statusnya sebagai tawanan dipamerkan kepada semua. Dan dalam penjara inilah kita sampai ke kemuncak cerita. Satu dialog yang ringkas tapi sangat mendalam antara tawanan dengan penjaganya yang mendedahkan pertembungan antara maruah pribadi dan tanggungjawab mutlak. Dengar apa yang Maharaja Dewasura cakap. Dia meluahkan perasaan dia yang sebenar, satu tuduhan yang berat kepada penjaganya. Walaupun dilayan dengan mewah, pengawasan Sri Naradiraja yang ketat itulah yang akhirnya buat baginda betul-betul merasai penjara.
Jawapan Siri Naradiraja ni, memang tajam dan terus terang. Dia tak minta maaf pun. Dia cuma bagi tahu hakikat tugas dia. Ini bukan soal peribadi, ini soal tanggungjawab. Kalau raja tu lari, nyawa dialah yang jadi taruhan. Satu kenyataan tentang realiti kuasa dan amanah. Dan kata-kata tu betul-betul kena pada Maharaja Dewasura. Baginda mengakui kebenarannya. Baginda sedar yang layanan ketat tu bukan satu penghinaan, tapi sebenarnya adalah bukti kesetiaan yang sempurna seorang hamba kepada rajanya. Akhirnya, Baginda faham, Sri Naradiraja dengan ketegasannya itu adalah hamba yang paling setia kepada Sultan. Dan akhirnya, macam mana konflik ni selesai? Bukan dengan pedang, tapi dengan perkahwinan. Puteri Maharaja Dewasura kahwin dengan Sultan Melaka dan anak mereka pula dipilih jadi pewaris tahta. Ini satu langkah diplomasi yang jenius kan? Dinasti yang kalah diserap masuk ke dalam dinasti pemenang untuk pastikan keamanan dan wujudkan satu order politik yang baru. Jadi, kisah ni tinggalkan kita dengan satu persoalan untuk difikirkan. Dalam kemenangan, apa yang lebih berkuasa? Pedang yang menakluk atau penghormatan yang kita tunjukkan kepada orang yang kita takluki? Kisah penawanan Raja Indrapura ni membuktikan kadangkala kebijaksanaan dan rasa hormat boleh jadi senjata yang jauh lebih hebat daripada kekerasan.